Keduanya merapi ke tempat tidur sebelum tidur kerana dikhawatirkan terdapat barang atau haiwan yang dapat mengganggu. Sunat lagu tu. Sebelum kita tidur, kebah sikit tempat tidur. Ni pakai bismillah perut, ngucap podok bing tidur. Tengok ular cak kapuk duduk atas belakang. Nama munasabah lah. Lepas tu ada setengah tu nyapakar. Tak tahulah orang buat main kau apa dia. Tino tu nyapakar sarung kaki ular, gambar ular. Tok laki kelik tu tengok ada ular dalam kain selimutnya, katok kaki tok bini dia kelepuk-kelepuk. Ni bahasa jenis pok tolo juga pakai sarung kaki betul ular. Kawan tu ingat ular nyo katok tu gak, mungkin tak panggil bombo kerak. Tidak saja kaki. Jadi benda bahaya lagu tu. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi jalan jauh. Kita pergi jalan jauh, misalnya kita tinggal rumah kita dalam 3-4 hari. Kita pergi ziarah rumah anak kita, kau apa dia tinggal rumah kita, tinggal lembek kita. Maka Nabi kata kalau kamu tinggal satu bilik ataupun satu tilai kau apa dia tinggal 4 hari. Dalam hadis tu rasa 4 hari sebut. 3 hari 4 hari lah. Maka jangan terus tidur. Kerana ada orang tidur di situ. Nabi kata. Ingat. Begitu juga lembek. Kita tidur sore beli saiz king. King. Lembek saiz king. Tu website ni ya. Nah, tidur pucuk katil. Nabi kata kalau tempat tidur itu lebih daripada tempat yang kita perlu, maka ada benda menumpai tidur situ. Ni Nabi sebut dia lagi. Jadi lagu mana cara nak menyelesaikan dia? Sebelum kita masuk tidur, lembek tu kita pergi kat lembek kita. Bedspread dia tu guys, pegang cadar dia tu, pegang bucu cadar tu kita baca qul Allah. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas, kebah gitu. Kebah gitu. Barulah kita tidur. Supaya apa? Kawan tu duduk tengah tidur, kita pom. Patah tekok, kawan tu belok tekok jadi pok dogo. Nampak berat dia kata, hak tu jadi cekik tekok kita, mimpi lah, bagar lah, macam-macam. Kita kata, tak ada orang masuk, saya koci bilik saya. Weh, ada benda hak boleh koci, ada benda tak boleh nak koci. Bilik ataupun lembek, kena berhati sikit, kena kebah. Sunat lagu tu hukum dia, Nabi suruh kita kebah. Kalau kita tak tahu kemah pun kena ikut juga muka Nabi suruh. Ni benda adab-adab ketika tidur. Di samping adab ni dapat pahala, adab ni juga menyebabkan keselamatan bagi kita. Ni pakai tidur selalu lagu tu. Tak boleh lah. Mula ngegar masuk hatu lah. Berdasarkan sabda Nabi, ada satu hadis Nabi kata, Iza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilihi izarih fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ma khalafahu alaihi rawahul Bukhari wal murad bidakhilihi tarfu izar alladhi yalil jasad Fathul Bari syarhu sahihil Muslim Bukhari. Katanya Nabi, jika salah seorang daripada kalian akan tidur di kasurnya, di lembek dia, di katil dia, firash yakni kasur, lembek dia, maka bersihkanlah selimut dengan hujung sarung bajunya, kerana sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang telah dia tinggalkan. Maksudnya iaitu dikhawatirkan terdapat haiwan yang masuk setelah ia memakainya. Nabi kata apabila kamu tinggal lembekmu, maka mu bersih sebelah dalam. Lembek kita lagu ni kain. Kita letak kain ke? Kain sebelah dalam, bukan di atas. Kalau sebelah kita nak masuk tidur tu. Maka kebah sikit supaya tak ada binatang. Tak ada gapo dia lah, macam-macam lah. Baca qul Allah, baca gapo. Macam-macam lah. Kalau tak kebah, takut berlaku gapo-gapo. Ada seorang doktor muda, doktor dah, dia jadi doktor, bukan pelatih ke apa, dia doktor dah. Dia kelik daripada hospital. Dia masuk dalam bilik dia tengok ular duk belakang atas katil dia. Dia pun muka doktor tu ke. Doktor ni biasa dia kata dia pandai belakang biasanya lah. Dia pun ambil kayu katok, pau. Dia dengan orang gaji dia. Orang gaji dia ada orang gaji dia seorang lah. Dia doktor muda lagi, tak menikah lagi. Pok katok. Katok darah jadi ngecik. Dia nampak pelik dah. Mak pula ni jadi nampak pelik. Macam ngecik pelik darah. Dia pun ambil buku-buku dalam apa dah. Plastik hitam dia pun letak. Tu sapuh depan rumah dia.
Apabila dia katak lagu tu, dia pesel. Ping. Masuk hospital. Masuk hospital, tak cekak X-ray, tak ada apa dia, meninggal tiba-tiba. Meninggal tiba-tiba. Sebelum dia meninggal, ada seorang perawat mari. Seorang perawat ni cerita dia, perawat. Oh, perawat ni. Perawat Asyifa gi. Gi dia cek dalam perut dia penuh dengan ular, penuh dengan ular. Penuh dengan ular. Perut budak doktor muda tu mati. Dia kata antara pesakit saya yang tidak berjaya saya selamat ada, dia kata. Ni cerita dia ni. Doktor muda tu scan tengok penuh ular. Dia pergi ke rumah kawan tu. Rumah kawan tu nak pergi carilah ular tu. Sedekah dia biasa kalau sebelah luar ni kan dia ada terik kan. Ambil tu sapuh, ambil sapuh kan. Terik tu tak ambil lagi. Tak ambil lagi tu sapuh tu tak ambil lagi. Bukan terik tak siapa lagi lah, bagus esok ke dia ambil selalu. Gi cek tak ada ular tu. Sebab tu bahaya kita. Ingat kita ni berkongsi tempat dengan makhluk lain.